Buat tour toilet lah, tak sah lah tak tour toilet kalau dekat campsite kan. Lah, tong sampah, buang pad kat tong sampah. Okay, Assalamualaikum. Kita di Temu Campsite Rawang, kita di tapak Bakau. So anda boleh tengok dekat sini kita punya Polaris Hexa Tub dan Mesh. So siapa yang takut nyamuk apa semua, so yang ni dia datang dengan kelambu dia sekali korang boleh nampak ni. Ni kelambu dia. Ini saya nak bawa anda jalan-jalan POV dengan paling wow di Temu Campsite. So korang boleh tengok macam ni setup dekat bawah Polaris Hexa Tub dengan Mesh. So rupa dia macam ni. Tengah-tengah tu macam Minangkabau sikit abang wow. So yang ni set dia datang dengan tub dia, mesh dia dan juga tali yang kat tengah ni untuk korang gantung. Daisy chain dia panggil. Daisy chain untuk korang gantung lampu dan sebagainya. Just tinggi ke rendah. Okey. Hari ni kita nak check out. Semalam hujan. Tapi kan sebab ni common area, yang penting barang-barang tengah kita tak basah. So dalam ni kalau untuk common area rasanya untuk 6 orang selesa, 4 hingga 6 orang kalau korang ada banyak table setting dekat sini kita ada table Bunofe IGT. Yang ni Bunofe IGT 4.5, yang tu Bunofe IGT 2.5. Okay, sorry saya pas sikit. Inilah keadaan sebenar di campsite. Kita tak ada nak high estetik. Inilah dia, okey. Yang kat depan tu korang boleh tengok 2 kerusi Arcane chair. Abang boleh duduk. So kerusi ni untuk yang ada masalah sakit lutut apa semua. Kerusi ni memang sesuai sebab dia normal high chair. Kita ada cooler box terbaru dari Polaris, ada 2 saiz. Korang tengok yang dekat bawah tu 20 liter, yang dekat atas ni 30 liter. So semalam kita beli ais tengah hari semalam kan. Masih ada So kita tambah je ais brick. Apa yang muat dalam kotak ni, dalam cooler box? Masih jelly lagi masih jelly lagi. So tunjuk sikit apa ada dalam cooler. Kita ada air, kita ada jus-jus. Kita ada jus-jus, kita letak sate ikan, telur. Ni sekejap kita masak. So ni ada ice brick. Kiri kanan korang tengok. Dia masih chill lah. Dia masih sejuk. Kalau setakat trip 2 hari 1 malam tu memang okey sangatnya. So yang dekat atas ni 32 liter, kat bawah ni 20 liter. So yang ni electric wagon kita memang kita puas lah angkat barang sana sini daripada kereta ke campsite sebab barang kita bawa kali ni banyak sebab kita nak demo semua kemah Polaris yang kita ada Okey, so yang ni setup bawah mesh. Tapi pole tak diberikan pole korang beli sendiri. Untuk yang ni korang kena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 batang pole. So yang ni bila korang nak keluar, pastikan korang zip. Nampak tu? Okey, ni tapak bakau B8 yang paling besar dan paling kurang pokok. Sink ada dekat sana, plug pun ada, korang jangan risau. So kat sini kita muat 2 Polaris P1 Compact P1 Compact tu yang saiz 2 hingga 3 orang lah. Muat 1 queen dengan satu single. Okey. So yang ni sebab hari tengah hujan, kita biarkan dia dulu untuk kering. Semalam memang hujan lebat guys, tapi tak masuk hujan kat dalam. Yang ni kita memang sengaja tak pasang rantai sebab kita suka campsite macam ni, dia berbatu. So tak ada apa yang perlu ditakutkan. Kalau nak solat korang just tambah yoga mat ke apa So ni floor diberikan, tapi kita saja tak pakai sebab kita tak suka pakai floor. Tapak B8 paling dekat dengan toilet dengan swimming pool. So korang kalau ada anak kecil memang sesuai tapak ni. So korang boleh ikut jalan dari sini, kita terus ke toilet dekat sini masih ada lagi sink. Ni yang part yang budak-budak akan paling happy ni. Ada swimming pool. So korang boleh tengok kat sini. Kalau kata pagi nak buat morning walk, nanti kita buat korang morning walk. Okay, so sekarang kita pergi ke pool. So korang tengok ni dekat dengan toilet. So sinilah pool dia. Okay, memang zen memang zen ni pool dia. Okay, tapi saya tak buat baju mandi. So jom. Okay, kat sini boleh yang ni kalau korang nak OOTD memang macam nampak nice Ni toilet. Estetik dia punya toilet. Atas tu yang tapak decking. Tapak decking belah atas sana. Yang ni apa? Ini parking untuk bisikal. Okey, ini parking. So korang boleh naik kat situ. Situ untuk RV park. Okey, jom kita. Saya buat tour toilet lah. Tak sah lah tak tour toilet kalau dekat campsite kan. So korang boleh tengok yang ni toilet lelaki. Toilet lelaki. Ada sink. Ada shower. Termasuk sini. Tak ada orang. So nampak selesa kan? Water heater ada. Okey, ni tempat basuh tangan. So ada 4 cubicle kat sini. Water heater ada tu. Jangan risau, bersih. So kat sini pula semua ruang toilet. Toilet pun bersih. Don't worry, toilet bersih.
Tong sampah disediakan. Ni plug semua kat tepi ni Okay, jom kita jalan pergi tengok tandas perempuan. Korang tengok cantik. Ni pun macam boleh jadi spot OOTD ni. Kat atas ni dia pakai clear transparent punya bumbung. So ada natural lighting. So toilet perempuan macam ni, dia corner sikit. Korang masuk ke sini. Okay, inilah dia toilet perempuan. Sama juga macam toilet lelaki tadi. Ada tandas. Okay, tandas. So kat sini ada korang nak make up, nak touch up, nak gosok gigi. So kat sini ada shower. Shower ada water heater, don't worry. So korang yang nak pakai hair dryer ke apa, sini ada plug, tong sampah, buang pad kat tong sampah. Kita nak pergi mini walk Mini walk ke B1. Kita nak ikut jalan yang ada jambatan tu lah abang. Kita pergi B1 dulu lah. B1 dulu. B1 lepas tu kita lalu mini walk. Okey. Ini daripada morning. Ada kampus lain juga di sini. Ada kampus lain. Morning. Kampus lain dia nak pergi gosok gigi. Okay, hari ni hari Isnin, masih ada kerja-kerja penambahbaikan untuk campsite ni. Diorang nak tambah more campsite, untuk piknik pun ada. Korang tengok ni jalan dia. Cantik tak? Ni jalan dia. Turun. Kalau nak morning walk, nak bawa anak-anak, memang perfect lah tempat ni. Okay, ni ke tapak B1. B1 sampai B5. Sink ada, korang jangan risau. Power plug pun ada kat setiap campsite. Okay, ni tapak B1. Untuk korang tengok saiz tapak mana yang muat dengan kemah korang semua, korang boleh check terus dengan campsite owner Temu Campground Rawang. Okay. So ada tapak yang mengekalkan ciri-ciri hutan, pokok-pokok. Okay, memang diorang purposely biar. So lebih redup lah. Jadi korang bila pilih mana yang bersesuaian dengan setup korang. So nanti korang akan set up kemah, common area. B3, B4 ada tangga. Ada tangga kecil nak menuju ke tapak campsite. Ni kalau korang nak berjiran ni, boleh. Okay. Ni tadi B1, B2. Yang ni B3. Yang tu B4. Okay. Ni B5. B5 ni pun cantik juga tapak dia. Yang ni B5, ada pokok kat sini. Apa pandai lah korang adjust. So yang ni view dia tasik, ada tasik kat situ. So korang tengok, view kat sini. Masya Allah, memang cantik. Kalau yang suka hiking, korang boleh hiking naik sampai ke gazebo atas tu. Sampai ke gazebo yang atas tu. Okay, sekarang daripada tapak B1, B5, kita nak ke mini trail, ke arah toilet dan ke arah tapak B6 dan B11. Jom. So kat sini saya difahamkan oleh owner campsite ni ada kayu bakau. Jadi dia nak preserve kayu bakau tu. So dia pun buatlah mini trail macam ni. Okay, jom naik tangga dulu. Ni kalau nak pergi toilet, mini trail kat mana? Ni. Okay. Ni memang cantik lah. Kalau korang buat mini trail, saya nak ambil gambar sikit lah. Nampak tu. Cantik guys. Pagi sejuk. Kena pula semalam memang seharian hujan. So boleh mini trail dengan anak-anak. So sampai kat sini ada tangga kecil. Okay, nampak tu dia kekalkan ciri-ciri hutan yang ada. So korang boleh enjoy the nature. Okay, so ni mini trail dia. Korang kena layan dia. Jalan mini trail ni barulah outdoor. Okay, ni ada jambatan. Sekarang anda dengan paling wow, kita POV bawa ronda-ronda campsite Temu Campground di Rawang. Untuk korang booking dan sebagainya, korang boleh terus contact CEO directly. Tapi kalau di website diorang ada promo, charge dia ialah charge tapak dan ada charge untuk per head. So ni kerja-kerja menaik taraf sedang dijalankan. So hari ni hari Isnin, kita je ada kat tapak ni. So video ni agak panjang. Korang tengok di YouTube kita. Korang nak version lebih pendek, ada di social media paling wow. Abang tengah buat apa? Boleh jalan ke? Okay, sorry Boleh. Ni dia nak naik taraf ni, jadi cantik ni. Buat apa bang? Buat apa? Tiang. Buat tiang, ada deck. Ya. Ada deck. Okay, kat sini ada deck. Saya hiking sikit hari ni. Ke tepi. Ni yang licin. Okay. Okay, yang ni B7 nanti akan ada deck. tapak B7. So
So yang ni kemah Polaris P1 warna warm grey. Ni kemah Polaris P1 compact. Semalaman kita biar dia hujan. Mau tunjuk sikit skirting dia. So korang jangan risau, skirting dia lebar di bahagian luar dan juga di bahagian dalam. Lantai ada kat dalam, jangan risau. Jadi pun kita tak pack betul-betul sebab just nak test. Kita nak test hujan dia. Yang ni even semalam pun kita tak tutup pun dia punya cover ni tau. Okay, yang ni dia punya outer layer, material ripstop. Korang jangan risau, warna warm grey. So ada ventilation. Setiap panel window ni korang boleh buka dan roll Yang ni kita nak bagi dia kering dulu. Okay, nampak? Warna dia sangat cantik. Okay, ni yang bahagian dalam dia. Korang yang suka vibe-vibe glamping, nak kemah warna lain daripada yang lain, ni warna dia warm grey dia macam kakis dalam gambar, tapi dekat depan mata lain sikit lah. Saya boleh cakap warna grey dia ni macam ialah apa? Grey mahal lah. Kita buka semua ventilation dia. Floor ada, jangan risau, tapi kita memang saja tak pakai floor sebab kita nak buat rain test. Kita saja tak pakai floor sebab tak ada orang duduk kemah ni. Lagipun campsite ni tapak dia bersih. So ni lah ventilation kat kemah ni. Okay, dalam kemah Polaris P1 compact ni muat satu queen dan satu single. Kalau korang nak letak 2 queen tilam rendah macam Mobi Garden tu, boleh. Okay, jom kita tutup. Sini korang tengok ni ni lantai dia dia punya inner skirting lebar. So korang jangan risau. Yang ni semalam air memang masuk sebab kita tak tutup dia punya outer layer tu. Okay, jom. Kita nak check out tapak di belah lain pula. Kita duduk B8. So depan ni ialah B9. Okay. Dia ada pokok-pokok. Korang kena pandai adjust position kemah korang dan check dengan CO tapak mana yang sesuai. So yes, tapak ni besar tapi dia ada pokok-pokok. Yang ni ialah Polaris yang saiz besar, Polaris P1 yang kita dah add on aksesori car docking Mama boleh buka tingkap dia. So car docking ni korang boleh pakai dengan kereta. Kalau tak nak connect dengan kereta pun boleh pakai macam ni. So dia akan jadi macam, orang kata apa? Awning pendek Awning pendek lah. Korang risau slipper korang basah ke apa ke. So macam ni. Inilah Polaris P1 attach dengan car docking. Car docking diberi secara berasingan Okay. Pole anda guna pole anda sendiri. So untuk yang ni pakai 2 pole. Kalau ada kereta, korang suruh sambung ke kereta. Okay. So ni dalam dia. Ni pun nanti kita buka ventilation dia. Yang ni ada PPU window, so korang boleh stargazing. Muat 2 tilam queen dan tengah-tengah tu masih ada ruang untuk laluan. So korang yang family besar yang nak pakai 2 tilam queen dengan selesa. Ni dari luar Polaris P1. Ventilation ada. Ni skirting yang belah bawah ni pun sampai luar, so jangan risau air masuk ke dalam. Bila korang pack kemas, bentuk dia akan cantik. Pastikan pack keliling 8 sisi kemah ini. Okay. Mana yang jenis setup dengan fly extension tu, fly extension korang jadikan common area. Kemah ialah kemah untuk ruang tidur saja. Inilah add on dengan car docking. Polaris P1 dan Polaris Compact ni, kalau korang ada 2 macam kat depan ni, actually korang boleh add connector. Korang boleh tengok video connector di video kita yang lain. Okay, boleh tengok dekat kita punya TikTok, IG, memang ada video cara pasang connector. Okay, yang tu B10, B11, berberlainan saiz lah semuanya.